Ada ulama, ini khilaf ulama. Ada yang mengatakan berkait dengan zakat. Setengah ulama mengatakan tidak berkait dengan zakat. Kerana surah yang kita baca ni surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di Mekah. Belum lagi diwajibkan zakat di Mekah. Maka zakat tak diwajib. Maka dia berkait dengan sumbangan yang diberi kepadanya mereka yang berhak. Tetapi banyak ulama mengatakan ayat ini berkait juga dengan zakat. Iaitulah orang yang meminta wal mahrum, dan orang yang tidak dapat bahagian. Setengah ulama mengatakan mereka yang tak dapat bahagian ghanimah. Kerana ghanimah ni harta rampasan perang. Iaitulah bila berperang mengikut hukum Islam, harta yang boleh halih, harta yang boleh halih menjadi milik kepada bala tentera, hendaklah dibahagikan secara ghanimah. 1/4 dibahagi kepada bala tentera yang terlibat dengan peperangan itu. 1 bahagian lagi diberi kepada negara yang mengendalikan untuk urusan pemerintahan. Dan termasuklah juga Nabi SAW. Nabi tidak ada gaji tetap. Tak ada gaji, dah Nabi kerja penuh untuk umat dia. Nak makan apa? Nak beri nafkah apa pada anak isteri dia? Maka Allah Ta'ala memperutukkan daripada ghanimah. Yang ini 1/5 diberi kepada Nabi dan kepada mereka yang berhak untuk dibantu oleh Nabi. 4/5 diberi kepada bala tentera. Setelah dibahagi-bahagi ini, ada mereka yang tak boleh bahagian. Tak boleh bahagian. Al-mahrum ialah mereka yang tak dapat bahagian daripada ghanimah. Dia beri juga pada dia. Jangan dia tengok seliru je orang lain boleh, belaka dia tak boleh. Jangan berasa hati. Maka diberi kepadanya mereka yang hadir. Termasuklah juga ketika membahagi pesaka. Ketika kita membahagi pesaka, duduk bagi pesaka, tengah-tengah bagi pesaka, ada hak duduk sebelah, duduk tengok, dia bagi pesaka. Dia waris juga, tak dapat pesaka. Dia tak boleh pesaka, beri hadiah dia sikit. Al-mahrum yang tak dapat bahagian. Ini amal kebajikan. Ni kalau dah boleh dia ngomong ke dia lah, dah widah ke lain. Itu disunatkan. Pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu harta yang alih ada ghanimah. Harta yang tak boleh alih tidak dighanimahkan. Ini ijtihad Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an. Zaman Sayyidina Umar, apabila tentera Islam menawan Parsi, menawan Rom, maka luahlah wilayah Islam. Di sana ada kebun-kebun yang dimiliki oleh ketua negara, raja, anak-anak dia, menteri-menteri, sama ada yang belum masuk Islam ataupun yang dibunuh. Mereka melarikan diri. Yang tak dibunuh melarikan diri. Harta ditinggalkan. Maka ada di kalangan sahabat nak membahagikan di kalangan bala tentera saja. Maka Sayyidina Umar tak bagi. Sayyidina Umar, ini hak negara. Sayyidina Umar kata, hak negara, dan diberi kepada mereka yang tidak terlibat dengan peperangan untuk perbelanjaan urusan negara. Maka Sayyidina Umar berbahas dengan para sahabat, di antaranya Salmanul Farisi dan lain-lain lagi yang tak bersetuju dengan pandangan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kata, orang lain nak makan apa? Orang kemudian generasi akan datang apa dia? Maknanya negara mesti ada sumber ekonomi dia. Maka Sayyidina Umar bertindak, tak beri kepada bala tentera, di mana harta-harta yang tak dialih, bangunan dia, tanah dia, kalau ada pemilik, dikekalkan pemilik dia. Yang masuk Islam dia kenakan zakat, yang tak masuk Islam dia kenakan kharaj. Dia kenakan kharaj, iaitu cukai daripada hasil pendapatan dia. Ini adalah tadbir Sayyidina Umar yang merupakan ijtihad. Dan Nabi SAW bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu adalah mengikut ajaran aku dan ajaran khulafa' rasyidin kemudian daripada aku. Maka Sayyidina Umar membahagikan apa? Iaitulah mereka yang tidak ada bahagian al-mahrum, yang tidak ada bahagian daripada ghanimah, dia beri kepada mereka. Zaman Nabi dia beri sama. Zaman Sayyidina Abu Bakar dia beri sama. Bila zaman Sayyidina Umar melihat sistem pemberian dan gaji kerajaan Parsi yang dikenali dengan tadwinud dawawin,
iaitulah membahagi mengikut keadaan orang. Orang yang dia kedudukan dia tinggi, tugah dia besar, banyak, maka dia beri banyak. Yang tugah dia sikit, dia beri sedikit. Maka Sayyidina Umar memberi bahagian yang banyak kepada orang-orang ahli Badar, sahabat-sahabat ahli Badar yang berperang Badar 313 orang. Tak apa 300, sebahagian yang mati, yang tinggal 300. Tak sampai 300. Nabi beri, Sayyidina Umar beri lebih pada ahli Badar. Dan mereka yang masuk Islam sebelum pembukaan Mekah, dia beri lebih banyak daripada mereka yang masuk Islam selepas pembukaan Mekah. Lalu mereka datang menemui Sayyidina Umar. Apa ni? Nabi bagi sama, Abu Bakar bagi sama. Bila siapa giliranmu, mu bagi tak sama pula. Sayyidina Umar kata, wallahi la usawi man qatala ma'a Rasulillah ma'a man qatala Rasulullah. Aku tidak menyamakan orang yang berperang, berjuang bersama Rasulullah dan orang yang pernah memerangi Rasulullah. Mu ni masuk Islam kemudian hari itu melawan Rasulullah, baru masuk Islam, maka bahagianmu tidak banyak sebagaimana mereka yang berjuang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Sayyidina Umar. Jadi setengah ulama menyebut al-mahrum ialah mereka yang tidak mendapat bahagian ghanimah di dalam peperangan. Termasuklah juga mereka yang tak dapat bahagian pustaka, al-mahrum. Ataupun termasuklah juga orang-orang yang susah, yang tidak meminta sedekah. Dia susah tidak meminta sedekah. Yang jenis ada roh, ada jiwa, ada semangat, ada maruah harga diri, dia malu nak minta. Dalam keadaan yang susah, berhutang-berhutang lah. Jenis yang jiwa, dia mulia. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ard yahsabuhumul jahilu aghniya'a min at-ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa wa tunfiqu min khairin fa innallaha bihi 'alim. Yang bermaksud, dan bagi orang-orang yang memerlukan pertolongan di kalangan mereka yang ditahan oleh tugas-tugas mereka menegakkan agama Allah. Mereka tidak ada peluang untuk bekerja, berjalan di bumi, berkebun, berniaga. Mereka menghabiskan masa untuk menegakkan agama Allah, di mana mereka adalah berhajat. Mereka malu nak minta dengan orang kerana mereka ada harga, ada maruah. Kamu tahu pada air muka mereka apa-apa yang kamu belanjakan perjalanan Allah. Allah Ta'ala maha mengetahui segala-galanya. Itu termasuk dalam al-mahrum, iaitulah mereka yang tidak meminta sedekah, tetapi mereka dalam keadaan yang sangat berhajat, sangat berhajat untuk mendapat pertolongan dan bantuan. Mereka menyebarkan ilmu agama, ilmu Allah, yang berdakwah, yang menyebarkan Islam, sehingga mereka tidak ada masa yang banyak untuk mencari rezeki. Mereka adalah al-mahrum, yang berhak diberi sumbangan kepada mereka, dan mereka yang menyumbang dapat pahala. Yang menerima sumbangan juga menjalankan tugas, dapat pahala. Itu adalah di antara sifat-sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, yang menjadi ahli syurga pada hari kiamat kelak, yang menunaikan perkara yang wajib dan menunaikan perkara yang sunat, sama ada dalam hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dalam hubungan dengan manusia. Semuanya ditunaikan dengan cara yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam.